Okay, hai korang. Okay, hari ni aku nak tunjukkan cara macam mana nak masukkan duit dalam BSN. Duit kalau bank yang lain aku tak tahulah, tapi yang aku tahu bank BSN je lah. Kalau nak masukkan pun mungkin kena bayar RM1 ataupun kena tolak RM1 daripada bank korang. Tak salah aku lah. Okay, aku boleh dapat gaji untuk 2 minggu. Ni gaji aku. Bukan nak menunjuk, tapi aku nak tunjukkan cara mana. Siapa yang tak tahu macam mana nak masukkan duit dalam bank BSN tau. Alright, ni duit gaji aku. Sebelum pergi bank aku nak susun dulu. Korang pun kalau nak senang susun lah. 100, 200, 300, 50 dengan 20. Okey. Sekarang ni dia patutnya 400, tapi aku dah beli barang, jadi dia tinggal 370 je. Okey, kalau korang nak senang korang susun lah macam ni. Okey. Cara dia kau susun menegak, lepas tu susun dia macam ni. RM1 macam tu. Pastikan kepala dia belah kanan. Macam tu susun. Lepas tu tinggal masuk lepas dah susun nanti senang dah. Dekat bank nanti tak payah susun-susun. Okay, dah susun macam tu, letak dalam dompet. Lepas tu tinggal nak pergi je. Tapi make sure jangan lupa bawa kad. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat bank. Okay, dia ada banyak, dia ada dua mesin tau. Satu mesin untuk masukkan duit, satu mesin lagi untuk keluarkan duit. Kau kena tengok bentuk mesin dia. Kalau mesin untuk masukkan duit, dia ada lubang kat tengah-tengah tu untuk masukkan duit. Okay, kau masukkan kad dekat yang menyala warna hijau tu. Pastikan chip dia ke depan. Lepas tu, tunggu kejap. Lepas tu, pilih bahasa mana yang kau nak. Aku pilih bahasa Malaysia. Lepas tu, masukkan password ataupun nombor PIN korang. Lepas tu, tekan ya. Ini pertanyaan dan tekan tidak. Lepas tu kau nak masukkan duit kan, jadi tekan deposit tunai. Lepas tu tunggu kejap. Alright, lepas tu dia minta korang mengesahkan ini adalah bank BSN korang, iaitu nama korang dengan nombor akaun korang. Okey, kalau semua betul korang just tekan ya. Okey, lepas tu dia minta korang sahkan deposit korang, iaitu masukkan tadi 10 kali kosong maksudnya kosong, 20 kali 1 maksudnya 20. Lepas tu 50 kali 6 adalah 300. Lepas tu bila ditambah-tambah semua tu adalah 320. Lepas tu kalau kau nak tambah wang, tekan je tambah wang. Kalau tak nak tekan je ya. Kalau tak nak masukkan duit dalam bank, kau tekan je tidak. Okey, macam aku nak masukkan, jadi aku tekan je. Okey, tekan je ya. Okey, lepas tu dia minta korang tunggu kejap. Okey, lepas tu korang ambil resit korang. Okay, ni resit korang boleh simpan. Lepas tu yang pergi dulu untuk ambil kad korang. Kad korang tu jangan lupa. Okay, itu sahaja daripada aku. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay, bye.